Hari ni saya nak tanya staff dekat Perodor Nasrul ni, kalau dia orang beli kereta sama ada dia bayar deposit ataupun buat loan penuh. Jom kita tanya. Ya, saya nak tanya. Ya, kalau awak nak beli kereta, sama ada awak nak bayar deposit atau awak nak buat loan penuh? Bayar deposit. Hai Top Say kita, Mak Pro 2. Saya nak tanya satu soalan. Sekiranya kalau awak beli kereta, awak nak bayar deposit ataupun buat loan penuh? Kalau saya bayar 10%. Dah, standard 10%. Itu yang murah. Loan penuh ni, jangan lah kalau kita nak jual balik, ada tinggi sikit value dia tu. Rendah sikit value dia tu. Mana kena banyak kena nambah. 10% is enough. Sweet spot. Hai Nina, saya nak tanya satu soalan. Kalau awak beli kereta, awak nak bayar deposit atau buat loan penuh? Bayar deposit. Jo, kawan nak tanya Demo je. Demo sebagai sales advisor. Kalau Demo beli kereta, bayar deposit atau buat full loan? Gini meh, kita kalau nak beli kereta ni kita tengok atas poket kita. Kalau macam kita tak ada on cash, tak ada duit, kita buat full lah. Dah full lah. Jadi duit yang lebih-lebih itu kita boleh buat bayar boleh-boleh. Kalau Demo beli kereta, Demo bayar deposit ataupun loan penuh? Bayar deposit. Okey, beres-beres. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, sama ada awak nak bayar deposit ataupun buat full loan, dua-dua tak jadi masalah. Kena tengok kepada situasi. Kalau nak kurangkan komitmen bulanan, boleh bayar deposit. Kalau ada bajet lebih sikit, duit tu nak guna kegunaan lain pun boleh. Kena tengok kepada gaji jugalah. Tersilap perahu boleh diundur, tersilap loan merana 9 tahun. Ilman Pro 2, pilihan anda.